Hai, Assalamualaikum. Dila mulakan video kali ni dengan bismillah. Dalam video kali ni, Dila nak buat resepi blackout cookies. Untuk resepi Dila macam biasalah, resepi ni gluten free. Sebenarnya resepi ni ada yang request hari tu masa bulan Ramadan. Tapi itulah sebabkan bulan Ramadan Dila sangat sibuk. Jadi ni barulah buat resepi untuk dia. Dila buat kecil-kecil sebab nak makan dengan susu. Okey, dah jom mula buat. Mula sekali Dila ada pure butter. Dah pakai lebih kurang dalam 80 gram. Yang ni dah pakai gula tebu organik 80 gram. Satu biji telur grade C. Pakai yang kecil je sebab kita buat sikit je. Lepas tu extract vanilla, baking soda. Yang ni tepung beras. Untuk sukatan dan bahan boleh tengok kat tepi. Dila pakai tepung jagung, dark serbuk koko dan juga serbuk koko biasa. Boleh tengok perbezaan warna dia dekat situ. Untuk yang black serbuk koko ni dia warna gelap sikit. Boleh beli dekat kedai bakery, dekat Shopee pun ada. Okey, mula sekali macam biasa campurkan butter dengan gula. Lepas tu masukkan telur satu biji tadi. Pukul dulu telur tu baru masuk dalam adunan. Lepas tu masukkan sedikit esen vanila ataupun extract vanila, baking soda. Untuk resepi Dila lagi suka pakai baking soda je, tak pakai baking powder. Lepas tu gaulkan dia sampai dia rata. Butter ni dia agak keras, sejuk sebab Dila pakai butter farm fresh. Jadi butter ni cepat cair. Untuk selamat Dila pakai butter yang agak keras lagi. Dila kacau pakai senduk sahaja, tak payah pakai hand mixer bagai sebab Dila tak nak butter tu larut dan juga cair sepenuhnya sebab nanti bila bakar, Dila terus bakar tau. Kalau kita bakar waktu butter tu cair, nanti dia jadi biskut tu melepeh. Lepas tu masukkan serbuk koko yang dua jenis tadi. Kacaukan dia sampai dia agak rata. Untuk cookies ni Dila tak pakai mixer tau. Sebab nanti tak nak dia punya tekstur biskut nanti melepeh sangat. Lepas tu masukkan tepung jagung. Untuk resepi kali ni Dila pakai tepung beras dan tepung jagung je sebab Dila nak makan dengan susu. Tapi nak makan macam tu pun boleh, sedap juga. Ini untuk extra rangup lah macam tu. Lepas tu masukkan tepung beras. Tepung beras ni dia pakai tepung beras jati. Andai kata nak pakai tepung beras brand lain pun boleh. Tak kisah tau. Sebab buat cookies ni dia tak cerewet macam kita buat roti. Masa kacau ni kalau seeloknya letak sikit-sikit lah tepung beras tu sebab dia agak susah nak kacau. Tapi tak apa, teruskan mengacau sampai dia rata dan sebati macam ni. Tengok Dila punya masih lagi ada ketulan butter. Tak apa, yang tu biarkan sahaja. Lepas tu dah tambahkan dark chocolate chip sebab itu je yang ada kat rumah. Tapi kalau nak cantik boleh pakai white chocolate chip. Coklat ni anggaran dalam 50 gram. Tapi terpulang, tak nak letak pun tak apa. Nak letak almond pun boleh. Tapi Dila tak letak almond untuk resepi kali ni. Kacaukan dia sampai rata. Lepas tu dah terus pipekan ataupun bentukkan. Dila tak simpan adunan ni kat dalam peti sebab butter Dila tadi sejuk dan juga keras. Tapi ada kata kalau butter cair boleh simpankan dulu adunan ni dekat dalam peti. Dila pipekan bentuk ni kecil-kecil sebab Dila memang nak saiz dia kecil. Dila nak makan dengan susu. Lepas tu bakar pada suhu 170 darjah Celsius lebih kurang dalam 18 minit. Yang ni bergantung pada oven dan juga saiz cookies tu sendiri. Yang ni rupa dia bila dia dah siap masak. Pastikan dia dah masak betul-betul sampai garing baru boleh simpan dalam bekas lah. Yang ni dah sejukkan. Boleh tengok dia punya tekstur rapuh macam tu. Bukan jenis yang lemau. Dia jangan risau, dia tak akan pecah. Boleh tengok Dila handle dia pun dengan ganas bukan beralus. Lepas tu boleh simpan dalam bekas. Yang ni rupa dia bila dah siap. Kalau rasa video kali ni bermanfaat boleh sharekan video kali ni.